Hari ini, saya akan periksa tong sampah kedai haiwan peliharaan untuk cari haiwan hidup. Baru-baru ini, saya lihat banyak video tular orang jumpa haiwan hidup seperti hamster, ikan dan burung dalam tong sampah. Saya ingin mencuba sendiri untuk lihat jika kedai haiwan peliharaan buang haiwan dan berapa banyak yang boleh saya selamatkan. Saya memulakan pencarian saya di beberapa tong sampah di belakang kedai ikan. Tetapi dalam video ini, kami juga akan meneroka tong sampah di belakang kedai reptilia dan juga pasar makanan Asia di mana mereka menjual haiwan hidup. Dan korang mesti tak percaya apa yang kami jumpa. Tetapi atas sebab undang-undang, saya tidak akan menyebut nama mana-mana kedai yang kami pergi. Dan saya juga tidak menuduh sesiapa membuang haiwan hidup. Dengan itu, mari kita teroka tong sampah pertama dan lihat apa yang boleh kita jumpa. Ini memang menjijikkan kawan-kawan. Bau di sini sangat busuk. Kaki saya betul-betul basah sekarang. Memang kotor sangat. Sekarang saya terus nampak banyak barang akuarium, makanan ikan lama dan banyak kotak. Selepas saya periksa kebanyakan kotak itu, saya jumpa satu yang tertulis ikan hidup di dalam. Saya rasa gemetar kawan-kawan. Kalau ada ikan dalam tong sampah ni, mesti dalam kotak ni. Jom buka dan tengok. Banyak beg dalamnya. Korang, bila kedai ikan pesan ikan, mereka guna beg ni. Tapi semua kosong. Tak mungkin. Holly, tengok ni. Kau bergurau ke? Kita baru jumpa ikan dalam tong sampah. Kau nampak? Cepat betul jumpa. Aku tak percaya. Sekarang kita dah buktikan kedai ni buang ikan hidup. Tapi ini baru permulaan sebab dalam video ni kita akan jumpa lebih banyak haiwan lain seperti kura-kura, katak, makhluk laut pelik, ular dan serangga berbahaya. Korang kena tengok video ni sampai habis. Sekarang, jom teruskan cari. Tak mungkin ada seekor lagi dalam kotak ni. Wah, dia garang. Apa khabar si kecil? Tunggu, nampak tak? Aku rasa ikan ni tak ada mata. Mungkin itu sebab kedai ni buang dia. Kalau korang tertanya kenapa kedai buat macam ni, kadang-kadang bila ikan sakit, cacat atau dipulangkan, kedai akan buang je ikan tu. Memang sedih. Nasib baik si kecil ni sempat diselamatkan. Aku cari dalam tong sampah, jumpa lagi barang akuarium dan seekor ikan lagi dalam beg. Dia hidup ke? Aku rasa ya, dia bergerak. Memang tak sangka. Tadi beg tu atas lantai je. Aku tak tahu ikan apa ni. Jom keluarkan dari beg. Ikan ni memang pelik. Aku rasa ini dragon goby. Rupanya macam makhluk asing. Kita pernah tangkap ikan ni banyak kali, tapi tak pernah jumpa dalam tong sampah. Luar biasa. Aduh, aku jumpa lagi satu kotak berat di sini. Mungkin penuh ikan. Ya Allah, keadaan jadi serius ni. Ada banyak ikan dalam kotak ni. Kita kena cepat korang. Saya tak pasti berapa lama ikan di sini, tapi kita perlu keluarkan mereka. Baiklah, mari mula dengan yang besar ni. Ini nampak macam bicir besar. Ikan ni macam dinosaur, tapi sekarang berenang mengiring dan nampak tak sihat. Jadi kita kena keluarkan dia dari beg ni. Sebenarnya aku jumpa jaring ni dalam tong sampah, jadi kita akan guna dan masukkan dia ke dalamnya. Mari sini kawan. Oh, itu dia. Wow, tengok betapa cantiknya ikan tu korang. Masuk situ dengan semua kawan tong sampah kau. Helen, banyak ikan dalam beg ni. Sama ada platy atau molly. Memang banyak. Nampak benda terapung dalam air itu? Itu najis. Ikan-ikan ni memang dah lama dalam ni. Jom keluarkan dan masukkan ke air bersih. Tapi kita kena teruskan sebab ada lagi beberapa beg dalam kotak ni. Tak sangka. Tengok ni. Kita ada axolotl kecil di sini. Dia tak bergerak. Hidup ke? Oh, dia bergerak. Masih hidup. Alhamdulillah. Tadi aku risau tapi dia masih bergerak. Aku tak faham macam orang boleh buang haiwan hidup, terutama axolotl. Comel, dia masih bayi. Jangan risau, kami dah selamatkan kau. Dia dah pergi. Sekarang tinggal satu beg saja dalam kotak ni. Jom tengok isinya. Aku rasa tahu ini, nampak macam ikan yuhai fin Cina kecil. Ikan ini dipanggil yu kerana siret dorsal besar. Nampak bergerak, itu petanda baik. Semua ikan dalam kotak ini masih hidup. Tapi mungkin masih ada lagi dalam tong sampah tu. Jadi kita teruskan. Aku masuk semula dan jumpa satu lagi kotak penuh ikan. Biar betul, ada lagi ikan di sini. Tengok, air dalam beg ni warna biru. Itu mungkin bermaksud ikan-ikan ni sakit. Tapi nampaknya mereka masih hidup. Jadi kita akan cuba selamatkan mereka. Ini nampak macam ikan tali. Dia macam belut tapi memang menarik. Jom tengok apa lagi ada kat sini. Oh, itu ikan besar. Aku rasa itu ikan keli Rafael korang. Dan itu salah satu yang paling besar aku pernah tengok. Tapi nampaknya sirip dia ada sedikit rosak. Mungkin itu sebabnya mereka buang dia. Tapi dia masih hidup. Jadi itu petanda baik.
Ada satu lagi bag kat sini. Jom tengok apa dia. Ya Allah, tengok ni. Ada banyak Oscar albino, antara ikan kegemaran aku. Nampaknya ada 3 ekor masih hidup di sini. Kita akan masukkan semua dalam baldi. Aku tak percaya. Memang betul-betul banyak ikan dalam tong sampah ni. Tak sangka. Aku baru jumpa telefon dalam ni. Dan ada permainan fishing clash. Aku gurau je. Itu sebab aku jumpa najis tadi. Bagus, tapi buat keadaan lebih menakutkan. Namun itu tak halang kita selamatkan ikan-ikan ni. Kita kena lebih berhati-hati. Aku masuk tong sampah lagi dalam dan jumpa satu lagi kotak. Kali ni penuh ikan lebih banyak. Tengok ni korang. Banyak beg ikan hidup dalam kotak ni. Kita mula dengan beg ni dulu. Nampak macam gar, tapi aku tak pasti. Apa pun ia, memang sangat kurus dan nampak tak sihat. Tapi jangan risau, kita akan bagi semua ikan ni ubat nanti dalam video ni. Jadi harap-harap dia boleh selamat. Apa benda ni? Oh, aku rasa ni ikan glowfish korang. Memang menarik. Macam yang korang boleh nampak, ikan-ikan ni memang bercahaya. Kita ada warna oranye, hijau, merah jambu, memang berwarna-warni. Tengok tu korang, sekejap. Ikan ni tak ada mata. Mungkin sebab tu mereka buang dia. Ikan-ikan ni sangat kurus. Ada seekor tak ada mata, tapi masih hidup. Jom masukkan dalam baldi. Ada sesuatu besar dalam beg ni. Tengok, aku rasa aku tahu apa ni. Ini ikan Kelly Gulper. Ini mungkin ikan paling gempak kita jumpa setakat ni. Dan ia agak jarang ditemui. Ia terkenal kerana boleh makan mangsa lebih 2 kali panjang badannya. Ikan ni memang ganas. Aku lega kita selamatkan dia dari tong sampah. Oleh sebab dia agresif, kita letak dia dalam baldi sendiri. Tengok ni. Tengok, ada anak ikan Kelly ekor merah di sini. Ini ikan kegemaran aku. Tapi aku tak pernah nampak sekecil ni. Sangat comel. Setakat ni kita dah selamatkan banyak ikan dari kotak ni. Tinggal 2 beg je lagi. Jom tengok apa yang ada. Wah, itu udang karang besar. Aku tak pernah nampak sebesar ni. Tapi dia tak banyak bergerak dan nampak tak sihat. Jadi kita akan letak dia dalam air bersih. Harap dapat bantu. Sekarang nampaknya tinggal 1 beg je lagi. Dan aku tak tahu apa kat dalam. Tengok betapa kecilnya ikan-ikan ni korang. Badan mereka lut sinar. Pada mulanya aku tak perasan. Tapi bila tengok rapat, aku rasa ini ikan keli kaca. Bila aku guna lampu suluh di belakang dia, memang nampak cahaya macam pelangi. Gila betul korang. Ikan-ikan ni memang gempak dan aku sangat gembira kita dah selamatkan mereka. Kami jumpa banyak ikan dalam tong sampah. Dan bila teruskan, aku jumpa lagi. Tapi yang lain dah mati. Masih banyak ikan dalam kotak ini. Tapi semuanya sudah mati kerana kita terlambat. Ingat, tong sampah ini hanya yang pertama daripada banyak lagi. Aku pergi ke tong sampah belakang kedai ikan untuk lihat jika ada ikan hidup dibuang. Seperti tong pertama, tong ini juga penuh barang akuarium. Dan aku tak nak tipu, aku memang ambil hampir semua barang tu. Tapi kemudian aku jumpa satu kotak misteri yang sekali lagi tertulis ada ikan hidup di dalamnya. Kotak ni memang berat korang dan aku dengar ada air dalam tu. Mungkin ada ikan kat dalam. Jom kita buka. Ya Allah Helen, tengok ni. Kita memang bertuah kali ni. Ada banyak sangat ikan dalam tu. Sekarang, ada satu perkara yang aku belum beritahu korang lagi. Iaitu, kedai ni memang pakar dalam ikan-ikan yang jarang ditemui. Jadi, siapa tahu apa yang kita akan jumpa dalam beg-beg ni. Oh, tak sangka betul. Helen, itu ikan arwana albino kegemaran kau. Ikan ni mahal. Aku tak tahu kenapa mereka buang. Mungkin dia sakit, tapi aku tak pasti. Mari, kami akan selamatkan kau. Lihat betapa kecilnya dia. Itu arwana albino paling kecil pernah aku lihat. Aku masukkan dalam baldi dan teruskan. Ikan-ikan yang aku jumpa semakin pelik. Oh, ini ikan besar. Tunggu, itu ikan sturgeon ke? Tak mungkin. Kami baru jumpa ikan sturgeon albino dalam tong sampah. Aku tak pernah tengok macam ni sebelum ini. Tapi dia nampak sangat tak sihat dan kurus. Ya Allah, maafkan aku kawan. Dia nampak tak sihat tapi masih hidup, itu dah cukup baik. Ini ikan paling menarik setakat ni. Tapi masih ada ikan lain dalam kotak. Jom teruskan. Oh, tengok tu. Aku rasa kita ada jumpa lagi seekor udang kara kat sini. Tapi yang ni memang berwarna-warni. Aku tak pernah tengok macam ni. Dia ada warna merah, biru, oranye, semua sekali. Nampaknya udang kara kat sini pun jarang-jarang jumpa. Memang menarik. Tengoklah betapa cantiknya dia. Jika tahu jenis udang kara ni, komen di bawah. Ada juga ikan besar. Nampak macam ikan buntal. Comel sangat. Aku rasa ni dipanggil ikan buntal fajaka. Dan ikan ni sebenarnya agak agresif. Jadi kita kena letak dia dalam baldi sendiri. Tengoklah betapa tajam gigi dia tu.
Kalau dia gigit ikan lain, memang tak elok. Kita dah jumpa banyak ikan rare dalam kota ni. Tapi selepas ni, yang kita jumpa paling rare. Tak mungkin. Itu ke yang aku fikirkan? Korang, kita ada anak Phantom Red Tail di sini. Sebelum ni kita jumpa anak Red Tail dalam video, tapi Phantom Red Tail ni lebih rare dan mahal. Dia sangat kurus, buat aku rasa dia sakit. Kalau kedai buang satu pengantaran, biasanya semua ikan tu sakit tapi masih hidup. Jadi kita cuba selamatkan mereka. Itu saja ikan dalam kotak ni. Jom kita masuk tong sampah semula dan cari lagi. Tengok ni, ada beg ikan dan banyak anak arowana dalamnya. Mereka semua masih hidup, memang ajaib. Beg tu memang atas lantai, dalamnya ada 3 anak arowana. Tempat ni sangat kotor, sampah banyak. Apa lagi nak dijangka? Ini tong sampah. Aku nampak satu lagi beg kat sini. Apa tu? Oh, itu nampak macam ikan tiger shovel nose kecil yang tengah menggelupur. Tapi beg dia penuh najis, memang menjijikkan. Dia mungkin dah lama di sini. Mari kita keluarkan dia dan semua anak arowana dari beg, lalu masukkan ke dalam baldi. Aku masuk semula ke tong sampah, lepas cari dalam beberapa kotak, ini yang berlaku. Kotak ni berat dan aku dengar ada air, mungkin banyak ikan di dalamnya. Ya Allah, tengok ni korang, ada banyak ikan dalam ni dan semuanya nampak besar-besar. Oh, kita kena cepat, mereka dah kehabisan masa. Ikan-ikan ni dah kekurangan oksigen. Apa benda ni? Ya Allah, korang nampak tak? Ada anak ikan sebelah dalam ni. Mereka hidup ke? Aku tak nampak dia bergerak. Oh, tu dia, mereka bergerak. Mereka hidup. Tengok ikan-ikan ni korang, mereka betul-betul nampak macam makhluk asing. Tengok mata mereka di atas kepala tu dan mulut kecil mereka. Memang nampak pelik sangat. Aku langsung tak sangka akan jumpa ikan-ikan ni dalam tong sampah malam ni. Tapi, kita jumpa juga. Jadi, mari kita masukkan dia dalam baldi dan teruskan lagi. Oh, kita ada seekor ikan besar lagi kat sini. Sekejap. Aku rasa itu anak ikan Kelly Whales. Tak mungkin. Ini salah satu spesies ikan Kelly terbesar di dunia. Dan mereka juga antara 7 pemakan manusia. Mereka memang boleh jadi sangat besar sampai boleh makan manusia. Memang gila. Tapi buat masa sekarang dia cuma anak kecil je. Ya Allah, comelnya dia. Sekejap, itu albino ke? Tunggu jap korang. Keadaan jadi makin gila sekarang. Aku rasa itu satu lagi ikan Kelly Whales. Tapi yang ni albino. Memang menarik, tapi yang ni nampak tak sihat. Alamak, nampaknya dia kekurangan oksigen korang. Plastik tu memang dah kempis sangat. Dan nampak macam dia dah tak ada banyak tenaga. Jadi kita kena cepat-cepat keluarkan dia dari sini. Kesian yang kau. Tengok ni korang, nampak macam dia ada kesan terbakar amonia kat sini. Mungkin sebab dia lama sangat dalam plastik, nasib baik kita dah keluarkan dan masukkan dalam air bersih. Harap-harap membantu. Bila aku ingat dah tak boleh jadi lebih gila, rupanya boleh. Ada 2 lagi plastik di sini dan aku rasa aku tahu isinya. Ini ikan Kelly Gonch besar, juga pemakan manusia. Ikan ini boleh membesar hingga 13 kaki dengan barisan gigi seperti jerung. Memang penemuan luar biasa. Di sini ada ikan keli ekor merah phantom yang lebih besar. Lihat betapa luar biasanya. 2 ikan keli ini memang menarik, susah nak percaya. Tong sampah ni penuh ikan rare, semuanya masih hidup. Sekarang kita teruskan ke seterusnya, tapi kali ini agak berbeza. Dan itu sebabnya tong sampah ni terletak di belakang kedai ikan yang jual ikan air masin. Seperti yang korang tahu, dalam saluran ni kita lebih fokus pada ikan air tawar. Tapi itu tak bermakna ikan air masin tak perlukan penyelamatan juga. Saya terus ke tong sampah pertama tapi tak jumpa apa-apa. Di tong kedua, saya jumpa kotak penuh ikan dengan pelekat ikan di atasnya. Mungkin ada ikan dalam kotak ni. Tapi tong sampah ni memang bau dia teruk gila. Ini yang paling teruk setakat ni. Saya tak tahu kenapa bau dia teruk sangat. Saya rasa mungkin makanan ikan yang dah busuk. Tapi jom kita tengok. Saya dah ambil kotak ni, tak berat sangat. Jom kita buat ujian air. Oh, ada air dalam ni. Kau dengar? Mungkin ada ikan. Jom tengok. 3, 2, 1. Ya Allah, memang ada ikan dan banyak beg dalam tu. Kita kena cepat. Mula dengan yang ni dulu. Tengok tu, kita dapat 2 anak ikan badut. Ikan air masin pertama dalam video ni dan diorang masih hidup. Itu petanda yang sangat baik. Comel betul ikan-ikan ni. Saya tak pernah nampak ikan badut sekecil ni, tapi memang hebat. Kita akan masukkan diorang dalam baldi. Masih banyak ikan, jadi kita kena cepat. Jom tengok lagi. Oh, ada seekor udang kecil dalam beg ni. Komen jika korang tahu spesies ini, memang cantik. Ada beberapa beg lagi dalam kotak. Gila, jumpa makhluk air masin dalam tong sampah. Kita tak tahu apa yang akan dijumpai.
Ya Allah, tengok ikan ni. Cantik sangat. Warna ungu dan kuning. Tapi dia nampak tak sihat dan tercungap-cungap. Aduh. Dan kalau anda tengok dekat-dekat, sebenarnya dia ada penyakit egg. Nampak tak semua bintik putih kecil tu? Itu memang tak bagus korang. Itu adalah parasit sebenar. Mesti itu sebabnya mereka buang dia. Saya rasa ikan lain mungkin ada penyakit egg juga. Jadi itu memang tak bagus. Ini bag terakhir. Saya pun tak pasti apa benda ni. Itu macam ikan buntal dan dia pun ada egg. Saya tak pasti ikan apa ni, tapi nampak menarik. Kalau tahu, komen di bawah. Walaupun ada parasit, saya akan beri ubat dan harap mereka sembuh. Berita baiknya, kita dah keluarkan dia dari tong sampah. Itu langkah pertama. Bila saya selongkar lagi, saya jumpa kotak penuh makhluk laut pelik, termasuk ikan dan mungkin belut moray. Memang gila, saya tak pasti jenis belut tu. Nampaknya yang ni tak ada penyakit egg, jadi saya takkan letak dia dalam baldi yang sama dengan ikan lain. Supaya kita tak cemarkan dia dan buat dia sakit. Tapi memang menarik, kita jumpa belut dalam tong sampah. Apa benda ni? Alamak, saya rasa itu landak laut. Saya tak pasti ia masih hidup, tapi sangat berbisa. Kalau disengat memang bahaya, jadi saya akan berhati-hati dan tak pegang. Tapi korang tahu tak? Saya rasa saya kena juga, sebab saya tak pasti sama ada ia hidup atau tidak. Ya Allah, aduh. Okey, ya, sakit tu. Dia bergerak tak? Saya rasa dia tak hidup korang. Oh, tunggu. Kalau perhatikan, duri kecilnya bergerak, masih hidup. Kita akan letak dia dalam baldi air. Memang gila, jumpa landak laut. Korang, kita ada satu lagi bag dalam kotak ni dan saya tahu apa isinya. Ini memang menarik korang. Kita jumpa tapak Sulaiman, tapi ia tak macam tapak Sulaiman biasa. Saya tak pernah nampak yang macam ni. Dia memang hidup, dia tengah bergerak. Itu petanda baik. Oh, rupa dia memang pelik sangat. Oh, dia memang aktif, tengok tu. Saya tak pernah lihat tapak Sulaiman bergerak secepat tu, macam sotong gurita. Saya cari dalam tong sampah dan tak jumpa ikan lagi. Maksudnya, semua dah selamat. Seperti saya sebut di awal video, kita juga akan teroka tong sampah kedai reptilia dan pasar makanan Asia. Jom teruskan untuk lihat apa yang kita boleh jumpa. Tong sampah ini terletak di belakang kedai reptilia dan penuh dengan sampah. Jadi mencari haiwan di situ lebih susah. Tapi selepas banyak mencari, ini yang berlaku. Kotak ni memang kotak haiwan dan saya dengar ada sesuatu bergerak di dalamnya. Jom kita buka dan tengok apa ada dalam tu. Aduh, saya rasa gementar. Wah, tengok tu. Tak sangka ada seekor cicak dalam tu korang. Saya tak percaya. Kita betul-betul jumpa sesuatu dalam tong sampah ni dan dia masih hidup korang. Saya rasa ini dipanggil leopard gecko. Sebenarnya, dulu saya pernah bela haiwan macam ni sebagai haiwan peliharaan masa saya muda. Dan memang haiwan ni sangat menarik. Saya tak tahu kenapa mereka buang dia macam tu. Apa yang penting, kita dah jumpa dia dan kita dah selamatkan dia. Tapi korang tahu apa maksudnya? Maksudnya, mungkin ada lagi dalam ni. Kita akan teruskan meneroka untuk lihat apa lagi yang boleh dijumpa. Ya Allah, saya baru nampak tikus lagi. Menjijikkan. Tapi saya kena teruskan demi haiwan-haiwan ni. Mana dia? Tunggu, tengok ni. Bukan tikus, tapi ada satu lagi bekas di bawah. Oh, ada sesuatu dalam bekas ni. Ada katak kecil korang. Comel sangat. Itu katak Pac-Man kecil. Dia menggigil, nampak takut. Tak apa, kami dah selamatkan dia. Jadi, itu seekor cicak dan seekor katak. Saya akan letak semula dalam bekas. Dalam video ni, saya akan beri semua haiwan ni rumah yang lebih baik. Buat masa ini, kita teruskan cari lagi. Selepas periksa banyak kotak, saya buka satu lagi dan jumpa haiwan paling menakutkan. Saya nampak sesuatu. Labah-labah besar. Menjijikkan. Saya tak pasti sama ada ini sesuatu yang kedai haiwan buang atau dia sendiri merayap masuk. Kotak tu tak ditutup rapat, jadi saya memang tak tahu. Saya pun tak pasti kalau tarantula memang berasal dari Florida. Jadi kalau anda tahu, komen di bawah. Tapi apa pun, dia memang ada dalam tong sampah tu. Saya rasa kita perlu selamatkan dia walaupun dia menjijikkan. Sekarang kita kena berhati-hati sebab ada tikus dan labah-labah di situ. Mari kita masuk semula dan lihat apa yang boleh dijumpai. Keadaan jadi lebih menarik bila saya jumpa haiwan di sana-sini. Ada satu lagi bekas di sini dan saya rasa ini ketam. Ya, betul, ketam. Cantik warnanya, ungu dan jingga. Saya rasa ini ketam Halloween. Kita dah banyak kali tangkap ketam ni, tapi ini kali pertama jumpa dalam tong sampah. Okey, mari saya masukkan awak semula sebelum awak cubit saya.
Gila betul. Tengok, ada satu beg penuh air. Nampak macam ada kura-kura dalamnya. Biar betul korang, tengok tu. Ini anak labi-labi. Ya Allah, comelnya. Tapi dia berbau sangat busuk. Walaupun begitu, dia masih hidup. Itu yang penting. Haiwan ni sangat menarik dan boleh membesar. Sekarang kita letak dia dalam bekas dan terus cari dalam tong sampah. Oh, ada kotak lagi di bawah, tapi terbuka. Mungkin kosong, kena buka juga. Apa tu? Oh, ular rupanya, tapi tak bergerak, mungkin dah mati. Saya memang tak suka ular. Sekejap, saya rasa saya tahu apa ni. Ini biawak tanpa kaki, bukan ular. Tak seperti biawak lain, haiwan ini tiada kaki, jadi nampak macam ular. Dia masih hidup dan sedang bergerak. Jelas banyak haiwan dibiarkan mati dalam tong sampah ni. Tapi mungkin masih ada lagi. Kita kena cepat. Alamak, jumpa satu lagi bekas korang. Saya rasa ni anak kura-kura lagi. Wah, saya tak tahu jenis apa ni. Diorang masih hidup ke? Kura-kura memang tak banyak bergerak. Jadi saya pun tak pasti kalau diorang masih hidup. Saya rasa saya akan duduk sini dan pegang mereka untuk tengok kalau mereka mula bergerak. Dengan cara itu, kita boleh tahu mereka hidup atau tidak. Saya tunggu beberapa minit, tapi bila tak nampak sebarang pergerakan, saya mula hilang harapan. Akhirnya, mereka mula bergerak perlahan, membuktikan masih hidup. Memang ajaib korang. Saya tak pasti berapa lama mereka dalam tong sampah, tapi yang penting kita dah selamatkan mereka. Kita akan letak kura-kura kecil ni dalam bekas dan teruskan perjalanan. Saya masuk lebih dalam ke tong sampah dan jumpa lagi seekor leopard gecko. Lepas tu, saya jumpa haiwan paling pelik setakat ni. Kotak ni sangat berat, buat saya gementar dan ragu nak buka. Kita kena tengok apa dalam ni. 3, 2, 1. Okey, ya, itu ular. Kali ini memang ular betul dan ia besar. Walaupun saya tak suka ular, kita tetap kena selamatkan mereka. Ini nampak macam ular sawah bola dan setahu saya, mereka jinak. Jadi saya akan cuba angkat dia dan harap-harap dia tak gigit saya. Ya Allah, dia sejuk. Sedih betul korang. Walaupun kita di Florida, luar sangat sejuk. Jadi ajaib haiwan-haiwan ni masih hidup. Memang hebat korang. Kami jumpa ular sawah bola dalam tong sampah. Dia nampak sihat, tak kurus atau hilang sisik. Saya tak pasti kenapa mereka buang dia. Saya terkejut dengan haiwan yang kita jumpa dalam tong sampah. Tapi yang penting kita dah selamatkan dan akan beri mereka rumah lebih baik dalam video ni. Sekarang kita akan ke tong sampah terakhir untuk video ini. Saya simpan yang ini untuk akhir kerana kita tak tahu apa yang akan dijumpai. Sebab tong sampah ini di belakang pasar makanan Asia yang jual haiwan hidup seperti katak, belut, udang kara dan lain-lain. Mari kita teroka dan lihat apa yang boleh dijumpai. Selepas mencari dan mengorek sampah, saya temui haiwan pertama. Oh, apa ini? Korang, ada satu beg penuh air dan nampak sesuatu bergerak dalamnya. Saya rasa itu udang. Gila betul. Kami jumpa beg penuh udang hidup yang sangat besar. Saya tak pernah lihat udang sebesar ini. Memang hebat. Ada 4 ekor di situ. Saya mula rasa macam kita tak akan jumpa apa-apa. Tapi ini membuktikan memang ada haiwan dalam tong sampah ni. Jadi jom kita masukkan udang-udang ni dalam baldi dan kita akan teruskan lagi. Saya mencari dalam sampah dan tiba-tiba jumpa sesuatu pelik. Saya dengar sesuatu bergerak dalam kotak ni. Kali terakhir benda ni berlaku ada tikus, tapi mungkin kali ini haiwan perlukan bantuan. Kita akan buka beg ni dan harap bukan sesuatu menakutkan. Saya tak nampak apa-apa. Tunggu, tengok ni. Ya Allah, ada katak dalam tu. Comelnya korang, itu katak lembu besar. Besarnya dan gemuknya katak tu. Itu mungkin katak lembu terbesar yang saya pernah lihat. Di pasar makanan Asia, haiwan ini dijual untuk dimakan, bukan sebagai haiwan peliharaan. Katak ini bukan saja selamat dari dimakan, tapi juga dari dibuang. Memang bertuah. Saya masukkan dia ke dalam bekas, lepas tu semuanya jadi rancak. Haiwan muncul di merata tempat. Wah, tengok ni. Baru jumpa beg penuh ketam. Korang masih hidup? Oh, dia sepit beg tu. Lepaskan! Memang gila. Saya rasa ini ketam biru. Ada 2 ekor dalam beg. Lihat saiz penyepitnya. Memang tak nak kena sepit. Saya dengar ketam ni sedap, tapi saya cuma bergurau. Takkan makan mereka. Sebenarnya saya nak sediakan kolam air masin untuk mereka ni. Mereka memang sangat menarik dan memang seronok nak bela sebagai haiwan peliharaan. Ya Allah, tong sampah ni memang menjijikkan korang. Bau dia memang teruk sangat kat sini.
Pasar makanan Asia terkenal dengan makanan unik. Saya tengah merangkak di sini. Tak seronok, tapi sanggup lakukan apa saja demi selamatkan haiwan-haiwan. Jom teruskan. Apa tu? Saya rasa kita jumpa beg belut di sini. Memang geli dan air sangat kotor. Tak pasti berapa lama mereka di sini, tapi kita kena keluarkan mereka segera. Saya rasa ini belut paya Asia yang dimakan orang. Saya sendiri tak suka pegang, jadi takkan buat macam tu. Lihat betapa geli dan berlendirnya belut ni. Ya Allah, itu memang raksasa. Kita dapat 2 ekor. Belut ni susah pegang, sangat berlendir. Saya nak masukkan dalam baldi saja. Korang dah selamat. Ya Allah, tangan saya memang kotor gila. Saya terus mencari dalam tong sampah dan lepas tak jumpa apa-apa untuk seketika, benda ni pula jadi. Tak sangka, tengok ni. Saya rasa kita jumpa lagi katak korang. Cuba tengok ni. Kita ada 2 lagi katak lembu dalam beg ni. Besar betul katak ni. Memang gila. Bertenang korang, bertenang. Kami akan keluarkan korang dari situ. Kami sedang bina tentera katak lembu sendiri. Kini ada 3 ekor besar. Saya simpati pada mereka. Tapi nanti dalam video ini, mereka akan dapat rumah yang lebih baik. Saya pindahkan semua katak lembu ke kolam baru di belakang rumah untuk mereka tinggal. Letak dalam baldi bersama katak lain dan selepas itu, saya tak jumpa haiwan lain lagi. Saya jumpa satu kotak dengan haiwan paling pelik setakat ini. 2 udang kara besar dalam beg. Ini memang paling pelik yang kita jumpa. Saiz penyepit mereka pun besar. Kita ada 2 ekor semuanya. Saya tak pasti mereka masih hidup, jadi kita kena keluarkan dari beg. Satu dah keluar, satu lagi pun dah keluar. Mereka gerakkan kaki, pelik betul. Ya Allah, rupa mereka macam makhluk asing. Getah pada penyepit mereka, elak mereka cubit orang. Kita akan buka getah itu. Ini menunjukkan apa saja boleh dijumpai dalam tong sampah. Dan saya sangat bersyukur sebab kita dah selamatkan semua haiwan yang kita jumpa dalam video ni. Dari ikan, ke ular, sampai ke udang kara. Sekarang matlamat saya ialah untuk beri mereka semua kehidupan yang lebih baik.